Demikianlah perempuan. Ni dia nyari lagi. Dia punya ni ada ASDF lagi. ASDF Drift King dia main. Ya, itu I tahu. Okay, sabar. Mana accident time tu? Sekarang 2000 apa? 2025. Tahun lepas Drift King. I tahulah sebab time tu I masuk top 4 lah. So maksudnya I kena ni lah. You mungkin tak ingat sebab you tak menang di YGP tu. You tak masuk top 4 apa semua. Macam I masuk top 4. Hello, karakter I masuk accident. Tapi untuk apa ni, Female Drift Challenge FDC I menang, okay? FDC main dengan perempuan dah main dengan perempuan dah. Kalau I pakai tudung I menang. I drifter bukannya apa asyik goreng dekat social media aja. Acah hebat. I betul-betul hebat, baby. Ada setengah orang tu dia acah je, tapi competition dengan lelaki pun tak masuk. Okay, alright. Aduh, tak payahlah cakap pasal 50k tu. Aduh, korang ni 50,000 lah. Bella baru je lupakan. Aduh, 50,000. Nanti I transfer sekejap lagi, baby. 50,000, baby. Tapi I kena cari balik Apa? I kena cari balik. Betul ke tak post tu? Memang tahun lepas. You check live stream je lah. Ada orang cakap buatlah award intro. Macam mana nak buat award intro tu? Okay. Saya akan cuba, insyaAllah. Tak, maksudnya apa? Award intro tu, intro yang terbaik. Okay, intro macam YouTube terbaik. YT terbaik. Intro YT. Okay je. Semua sama hair kan? Ada yang beza kan. Okay, contohnya siapa yang berbeza? Harry pun berbeza dah. Daripada OG sampailah new gen. Contoh dulu lah. Banyak je beza. Ingat tak tu? Aris beza. Datuk. Ni Harry gini. I tahu. Okay, Harry macam mana Harry? Sekejap. Datuk tahu. Kau kecung. Mana? Dia tak konsisten dengan dia intro punya intro dia. Macam ni. Betul. Dia tak konsisten dengan dia punya intro. Sebab kalau perempuan kan semua sama kan? Tak sama. Okay. Lelaki mungkin lain-lain kan? Perempuan, siapa yang the best intro sekarang? The best intro untuk perempuan. Tika pun intro dia lain. Tika macam ni lah intro, lupa dah. Disclaimer. Channel kalau sekorang lupa ni kat saya ada. Perempuan lebih kurang dia punya intro. Tak perlu. Dia gini. Dia ada benda ni. Okay, contoh lah. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Atika. Ni masuk intro tu. Oh, yang ni ke? I ingatkan yang dia cakap hi guys. Cakap lah yang tu. Faham? Apa yang main kostum sampai 15,000 ni korang? Diorang mengharap yang... Mengharap apa? Makosha. Abang hari tu tengok macam mana. Kalau saya... tak apa, kita tengok macam mana dulu. Umur mal berapa dah? Umur mal? Bawah pada I. Berapa? 20 berapa? 26? Semua bawah. Even bawah. Daus bawah setahun. Daus bawah setahun. Tahun depan Daus maksudnya 28. Mal rasa 26 Melo apa Melo muda lagi. Aina pun muda lagi. Tak, untuk lelaki. Tak bola balik. Batuk. Orang tengah lah mace. Saya dah post lah video di YT. Awak tak tengok ada lagi. Korang pergi dekat YT Alif. Orang siap dah menganjing saya lah sekarang. Nampak? Buka je. Nampak? So sekarang ni kita menuju ke pantai untuk nampak sedih pula aku. Nampak sedih pula. Pan masih AI team. Oh ni. Sabarlah. Apa tu? Ni Melu ada dak? Daus. Mal ada Daus dengan ni. Daus dengan Melu. Apa tu?
Kak Bella, sorry out of topic. Akak pakai apa untuk cover rambut tu? Ini anak tudung, tapi anak tudung ni dia sampai sini. Dia sampai sini. So dia boleh cover. Betul? Okay. Gano nak jadi kaya. Tak ada jawapan untuk benda tu. Dia kaya apa? Budi bahasa, kaya apa. Dia kaya ni banyak sebenarnya. Kaya dengan adab, kaya. Dia banyak jenis kaya. Malkosha atau Karina? Siapa tu? Jangan tanya saya Malkosha atau Karina. Saya akan jawab Malkosha atau Karina. Saya akan pilih kedua-dua sekali. Cuma Karina ni dia dah bukan legend. Apa orang panggil dia? Dia dah macam pas Pas apa Dia macam dia benda yang lalu. Malkosha dia trending macam tu lah. Dia benda yang baru. Macam Karina dia daripada dulu lagi dan sekarang pun macam tak lapuk dia zaman lah. Dia gini je, jangan tanya saya. Saya pun tak boleh nak saya ada jawapan saya sendiri tapi tak boleh nak revealkan apa semua kan. Cuma kita tengok untuk tahun 2026 kalaulah ada rezeki mal apa semua kan. Tengok sebab Kanda pun dia habis pun tahun ni. Kanda pun habis tahun ni. Cuma kita ada benda, kita dah berbincang dengan Kanda jugalah tentang macam mana untuk tahun depan ni. Sebab saya dah cakap dekat Kanda mu drop dulu baru aku akan release semua. You cakap macam tu? I cakap gitu. Mu drop baru aku release semua. Tapi pada pendapat I pula kan. Kanda ni susah nak drop sebenarnya. Macam memang tak drop pun sebab tu susah. Nak tahu sebab apa? You tengoklah itu kilang kawi. Ya. Dia boleh pakai baju tu. Faham tak? Maksudnya idea tu sentiasa ada benda-benda sebab tu ayat I macam tu. Sebab I tahu dia tak boleh flop. Susah nak flop. Itu faham? Dia susah nak flop. Tapi adalah, tak boleh lah tak fair untuk dia sebab ni orang yang dah release macam tu. Dia tengok macam mana, kita tengok macam mana. Okay, batch sampai okay yang so sampai bulan 12 ni total ada berapa batch? 3 batch je. 3 batch kan sebab dia dah nak last tahun dah. So ada 12 orang. 4 betul lah. 4 ada 12 orang talent sementara AI team batch untuk 1 2 3. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Cakap lah. Kelakar lah. Kelakar kenapa? Punyalah kita rancak borak yang kita lupa tujuan utama kita apa. Boleh lah ni. I lupa yang. Tapi you cakap dulu okay. Batch 3. So sampai batch 3 ada 12 orang total. 4. So 12 orang. Dalam 12 orang tu kita tengok siapa yang paling sesuai untuk kita serap ke dalam talent 2026. Talent tetap 2026, talent aktif 2026. Itu. Faham? Gitulah. Sebab dia batch ni agak lambat sebab kita ada new gen kan. New gen yang baru masuk. Okay. Kita cakap lah. Cakap apa? Cakap lah. Okay, so sebenarnya tujuan kita live ni sebenarnya kita nak, dia macam ni korang. Bella punya TikTok tak boleh live sampai 25,000 like kena ban. So Bella terpaksa lah pinjam TikTok Alif untuk Bella teruskan. Ni lah. Sebab Bella tengah buat harga murah RM40 daripada harga RM70. Lepas tu TikTok pula bagi kena ban pula kan. So itulah dia punya whitening set tu. Sebab Bella tengah buat lagi giveaway iPhone ni. So awal bulan 11 nak announce. Last minggu ni Bella kena live. Lepas tu dah tak ada dah. Tak boleh nak masuk dah. Korang tak boleh nak join giveaway iPhone tu. Boleh lah kita buat kejap. Lepas tu kita borak pasal ni lagi. Lepas tu kita akan borak pasal AI lagi. Okay. So nak tambah beg kuning dulu. Boleh. Sekejap. I still learn about life. Kami nak Umi dengan Abi. Korang nak dengar pasal AI sekejap Tak boleh benda ni. Boleh. Korang nak dengar nanti pasal AI pula sekejap. kena tu restrict nanti. Tak, I tak tunjuk pun. Ni dia. Kejap je. Tak ada beg kuning tak apa. Nampak korang? Bukannya iPhone 17 Pro Max sahaja Bella bagi. Dan Bella ada juga bagi sagu hati, duit. Kalau siapa yang bertuah tu. And make sure siapa yang dah beli, korang pergi dekat TikTok Bella. Korang tekan video yang ni.
Dan korang tengok macam mana cara nak join, okay? Betul. So ni Ayla water ni set. Masukkan kejap, okay baby? Tak payah masuk lagi. Sebab tak ada betul. Water ni set ni. Okay, boleh lah. So harga RM40 ni last tau Bella bagi hari ni.